Dia kata dia ambil botol, dia pun baca Quran. Kan? Kemudian ditiuplah dalam Quran, dalam air dalam botol tu. Nah, adakah syirik lagu tu? Jawabnya tidak syirik. Itulah amalan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Okey? Dalam kitab-kitab fatwa, antaranya kitab Fatwa Syar'iyah bekas Syekhul Azhar yang lepas, Syekh Ali Jadul Haq. Harus hukumnya kita membaca ayat Quran dan kita tiupkan pada air. Dalam lagi kitab Fatwa Syar'iyah juga, iaitu mantan Mufti Besar Negeri Mesir tahun 1955, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, harus hukumnya kita membaca ayat-ayat yang terpilih dan ditiupkan pada air dan diberi minum kepada orang yang sakit. Okey? Al-Imam Al-Qurtubi berkata, kalau kita ada masalah, sihat badan dan sebagainya, baca surah Yasin, sambil membaca niat dapatkan kesembuhan daripada Allah. Selesai kita baca, tiup pada air, kemudian kita minum atau beri minum kepada orang yang sakit. Itu semua itu masuk dalam tip Nabawi, dibenarkan syarak. Yang tak boleh dibacakan perkara-perkara yang kau. Okey? Bagi ketik, bagi kat kuil-kuil dan sebagainya, itu haram. Dah?